Hai, Assalamualaikum. Saya Ain Chan daripada SM Collector. Macam biasalah, another day, another movie review. Pernah terfikir tak? Macam mana kalau satu hari nanti kau selamatkan seekor kucing, lepas tu esoknya satu rombongan kucing pakai baju manusia datang jemput kau masuk kerajaan diorang? So hari ni aku nak review pasal cerita The Cat Returns. Dia actually pelik, cute, tapi ada makna yang dalam. Macam tu. Yelah, Studio Ghibli style lah katakan. Kalau korang tengah cari cerita ringan tapi penuh dengan feel good vibes, cerita ni memang perfect. Okay, cerita ni mengisahkan seorang budak perempuan bernama Haru. Dia budak perempuan biasa je. Dia awkward sikit. Lepas tu hidup dia macam blur je hari-hari. Lepas tu dia ni adalah seorang budak yang tak yakin dengan diri dia sendiri. Tapi satu hari masa dia balik daripada sekolah, dia telah selamatkan seekor kucing dari kena langgar. Dan guess what? Kucing tu boleh bercakap. Dia boleh berdiri macam manusia, dia boleh bercakap. Rupa-rupanya itu adalah putera Lun, anak raja kerajaan kucing. Kau kerajaan kucing yang main-main. Esoknya, bukan esoknya je lah, hari-hari yang mendatang, Haru ni dibanjiri oleh hadiah-hadiah yang pelik tau. Rumput kucing lah, kotak tikus lah, ikan besar lah. Semua tu daripada kerajaan kucing tau. Sebelum sempat dia digest semua benda yang berlaku dengan diri dia ni, tiba-tiba ada rombongan kucing weh. Rombongan kucing datang kat rumah dia daripada kerajaan kucing. Kau tahu tak rombongan apa? Rombongan meminang. Kerajaan kucing tu dia nak meminang Haru untuk kahwin dengan putera Lun tu. Senang hidup. Masa tu lah si Haru ni baru tahu yang hidup dia tu bakal berubah 360 darjah. Kau bayangkan kena kahwin dengan kucing. So dia pun dibawa masuk ke dalam dunia kucing tu. Tempat tu memang lain macam sikit lah. Ada istana kucing, penjaga pintu pun kucing, ada kucing gemuk, kucing askar. Semua comel actually. Comel sebab semua kucing, tapi creepy sikit lah. Sebab apa? Sebab semua kucing kan. Nasib baik si Haru ni dia tak sorang-sorang. Actually sebelum dia kena colik tu, dia dapat bantuan daripada Baron. Okay, Baron ni dia seekor kucing yang humanoid. You know, dia pakai suit putih, siap dengan topi, you know. Dia ni macam bukan kucing biasa lah. Dia ada gaya, dia ada class, dia sangat confident. To be honest, kalau kau tanya aku memang jatuh cinta dengan Baron. Sebab dia handsome. Aku tak tahulah kan macam mana aku boleh pandang dia handsome. Tapi bila aku tengok Baron tu dia handsome, tak apa baik aku. Kalau macam dekat dunia kita kan, kita ada James Bond. Dekat dalam dunia tu, Baron tu kira macam James Bond lah. Memang the very handsome one. Okay, abaikan aku. Aku memang suka fangirling benda yang bukan-bukan. So tak lupa juga dengan Muta. Muta ni dia seekor kucing besar. Dia pemalas, tapi sebenarnya dia caring sangat dengan Haru. Lepas tu ada seekor burung batu. Nama dia Toto. Muta dengan Toto ni memang pembantu Haru yang sangat function lah. So mereka ikut je Haru pergi mana-mana. So Baron, Muta dengan Toto ni dia membantu Haru untuk keluar daripada dunia kucing tu dan kembali kepada dunia nyata lah. Tapi bukan senang korang. Ada banyak cabaran weh. Ada perangkap. Lepas tu Haru tu sendiri makin lama dia jadi kucing. Dia ada whiskers. Lepas tu tangan dia jadi paw. Lepas tu tiba-tiba telinga dia jadi macam telinga kucing macam tu. Betul-betul macam metafor tau. Like bila kita terlalu ikut cakap orang, kita akan hilang diri sendiri. Itulah yang berlaku dekat Haru tu. Degil. Okay, walaupun cerita ni dia nampak santai dan comel, tapi ada banyak simbolik tau. Haru tu mewakili orang yang rasa hilang arah. Kita pun pernah rasa macam tu kan. Tak tahu ala tuju, terikut cakap orang, lepas tu hilang keyakinan diri. Pernah kan tipu je. Tapi dalam dunia kucing tu, Haru belajar untuk dengar suara hati dia sendiri, untuk buat keputusan sendiri. Dan masa dia betul-betul percaya pada diri tu, dia mula berubah balik jadi manusia. Macam tu. Simple tapi sangat kuat message dia. Lepas tu Baron pula, dia bukan sekadar sidekick. Dia macam guiding light tau. Dia tenang, sabar dan
selalu percaya yang Haru boleh buat keputusan sendiri. Dia tak tolong Haru sebab dia nak jadi hero tau. Dia tolong Haru sebab dia tahu Haru boleh jadi heroine untuk diri dia sendiri. Visual dia tak se-grand Spirited Away, tapi tetap cantik. Warna pastel, style animasi yang halus, dan rekaan dunia kucing yang sangat unik. Semua tu buat kita rasa macam masuk dekat dalam mimpi tau. Ending dia bukan macam like typical happily ever after, tapi lebih kepada aku dah tahu siapa diri aku dan aku okey dengan semua tu. Macam tu. Bila mana kita dah mula menerima diri kita dan kita bersyukur dengan diri kita, time tu lah kita akan dapat diri kita yang sebenar-benarnya. So secara kesimpulannya, The Cat Returns ni dia bukan filem yang berat, tapi dia ada soul. Okay, kalau kau penat dengan reality, chill jap, kau tengok The Cat Returns. And trust me, lepas kau habis tengok, kau mesti akan wish Baron datang selamatkan kau daripada dunia stres. Which is, aku rasa macam tu. So aku bagi cerita ni rating 9/10. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa like and share video ni. Subscribe SM Collector. Kalau boleh tekan lonceng kat bawah untuk next video. So kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Semestinya Ain Chan daripada SM Collector. Bye-bye.